Prime lah, yang murah sikit. Sekarang ni kita berada di Proton Emas 5 punya launching. So hari ni punya tentatif ialah lebih kepada nak announce dia punya harga. Sebelum ni dia announce range 60,000 ke 80,000. So kemungkinan dia punya harga tu mungkin lebih rendah. Jadi Proton Emas 5 ni ada total 5 color ya. Pasal ini ialah warna slate grey. Lepas tu dia ada warna graphite silver dan moonstone white. So 3 color ni untuk Prime. Kalau yang Premium dia ada 2 color eksklusif, iaitu warna quartz rose dan juga ada warna marble cream. Untuk distance kalau Premium ni dia boleh pergi sejauh 325 km dan kalau yang Prime boleh pergi sejauh 225 km. Tapi bergantung kepada pemanduan lah. Package bernilai 8,000. 5 tahun unlimited data. Interest rate serendah 1.98. Limited time only. Yeay, free home charger. Untuk trade-in via custom. 6 tahun unlimited mileage vehicle warranty. 8 tahun 160,000 high voltage battery component warranty. The moment of truth. Woo! Emas 5 Premium 72,800. Prime lah yang murah sikit. Woo! 59,800. Betul lah, dia kata dia murah sikit. Rebate berapa? Woo! Tapi sampai 31 Disember ini saja. Lepas rebate, tuan-tuan abang semua, ini dah official price. Tapi harga ni sehingga ke akhir tahun inilah. So macam guys, Proton Emas 5 harga dah cukup murah dah. Nak beli tak nak beli? Komen di bawah.